kita tahulah yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri, rizquhunna wa kiswatuhunna, makanan dan juga pakaian bil ma'ruf, yang baik. Ini suami kena bagi kepada isteri. Tak ada pilihan lain. Walaupun isteri tu kaya sekaya mana sekalipun, suami dia kena provide kepada isteri. Melainkan kalau isteri dia tak mau. Akad dua pihak, kalau isteri tak mau, dia punya sukalah, dia boleh tolak. Dia tak suka, laki dia bagi tak cukup makanan, dia nak lebih daripada tu, dia boleh kata tak apa, duit hang simpan, aku makan sendiri, terpulang. Tetapi tanggungjawab suami, dia kena bagi makanan dan juga kena beri pakaian kepada isteri dia. Antara satu perkara yang Nabi SAW sebut ketika khutbah di hari Arafah. Kalau baca hadis Bukhari disebut, dalam Muslim juga disebut, hari Arafah ni Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Nabi sebut tentang tidak ada lagi riba jahiliyah, tak ada lagi pergi tuntut bela kematian jahiliyah. Satu perkara yang Nabi SAW sebut juga ketika itu, Nabi kata, fattaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi pesan, hendaklah kamu berjaga-jaga, hendaklah kamu beri perhatian kepada perempuan-perempuan. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan janji Allah, dan juga kamu menghalalkan faraj mereka untuk kamu dengan lafaz kalimah Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunah. Hak kamu yang mesti mereka tunaikan adalah mereka tidak boleh membawa masuk ke atas katil kamu, ke dalam rumah kamu sesiapa yang kamu tak suka. Itu hak kamu yang mereka mesti tunaikan. Fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrah. Seandainya mereka melakukan yang sedemikian, memasukkan orang dalam rumah kamu, orang yang kamu benci, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, tidak menyakitkan. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak mereka yang mesti kamu tunaikan kepada mereka adalah hendaklah kamu memberi makanan dan juga pakaian yang baik ataupun dengan cara yang baik. Ini pesanan Nabi SAW ketika di Arafah. Baik. Di sebalik pesanan Nabi SAW, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Satu, kita tahulah yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri, rizquhunna wa kiswatuhunna, makanan dan juga pakaian bil ma'ruf, yang baik. Ini suami kena bagi kepada isteri. Tak ada pilihan lain. Walaupun isteri tu kaya sekaya mana sekalipun, suami dia kena provide kepada isteri. Melainkan kalau isteri dia tak mau. Akad dua pihak, kalau isteri tak mau, dia punya sukalah, dia boleh tolak. Dia tak suka, laki dia bagi tak cukup makanan, dia nak lebih daripada tu, dia boleh kata tak apa, duit hang simpan, aku makan sendiri, terpulang. Tetapi tanggungjawab suami, dia kena bagi makanan dan juga kena beri pakaian kepada isteri dia. Bil ma'ruf, yang baik. Dan di sini juga hadis ni, bila Nabi SAW sebut la yuti'na furushakum ahadan takrahunah, mereka tak boleh bawa masuk ke dalam rumah kamu seseorang yang kamu benci. Ada hikmah di sini, ada isyarat di sini, iaitu suami, antara tanggungjawab yang dia kena bagi juga kepada isteri adalah tempat tinggal yang isteri dia jadi rabbatul bait, yang menguruskan tempat tinggal itu, yang jadi ketua di tempat tinggal itu, yang memegang amanah ketika ketiadaan suami di tempat itu. Ini tanggungjawab. Sebab tu para ulama fiqh, mereka bincangkan, hampir kesemua ulama fiqh bersepakat bahawa kalau siapa yang ada lebih daripada satu isteri, dia tak boleh letakkan dua isteri di dalam rumah yang sama. Melainkan kalau mereka setuju. Mereka setuju nak bergaduh, mereka punya pasal. Tapi kalau dia tak setuju, dia tak mau, tak boleh meletakkan dua isteri di rumah yang sama. Menunjukkan bahawa salah satu tanggungjawab suami, dia bukan sahaja bagi tempat isteri dia boleh duduk, tetapi bagi tempat yang isteri dia boleh urus. Antara yang sebut isu ini adalah Al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, dalam Bada'i' Sana'i'. Dia kata walau arada zawj an yuskinaha ma'adurratiha
au ma'a ahma'iha ka ummi zawj wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribihi fa abat dhalika alaihi an yuskinaha fi manzil mufrad. Disebutkan, kalaulah seorang lelaki hendak meletakkan perempuan bersama dengan isteri yang lain, ataupun dia nak letak perempuan tu dengan keluarga suami tu, dia nak letakkan perempuan tu bersama dengan mak dia, ataupun saudara-saudara perempuan dia, ataupun anak-anak dia daripada isteri yang lain, fa'abat, sedangkan perempuan tu tak mau, alaihi an yuskinaha fi manzilin mufrad, hendaklah suami itu meletakkan isterinya di tempat tinggal yang dia bersendiri. Jadi ini satu isu penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang, bahkan sebahagian orang yang mungkin yang baru kahwin, dia tak bagi pun option ni kepada perempuan. Dia tak bagi option. Dia tak bersedia untuk kahwin. Kan ramai orang yang kahwin seronoklah disimpan duit hantaran, dia kahwin. Bila kahwin apa dia buat? Dia bawa isteri dia duduk di rumah yang dah ada keluarga dia dah. Mak dia, adik dia, kakak dia, bapak dia, pakcik dia, makcik dia, duduk di situ. Kalau isteri dia setuju, okey. Kalau isteri dia tak ada masalah. Tetapi kalau tinggal di situ, menyebabkan emosi isteri dia tak bagus, menyebabkan isteri dia rasa terganggu, menyebabkan isteri dia rasa tak tenteram, maka dia kena keluarkan isteri dia, letak di penempatan yang isteri dia boleh buat keputusan sendiri. Ini tanggungjawab. Ya, jarang kata lari skrip, dia susun skrip lain, saya kok pelah lain pula. Ini penting. Ini penting untuk diberi perhatian, sebab ramai orang tersilap faham bab ni. Orang anggap kahwin ni bagi tempat tinggal kepada isteri. Tak, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang dia manage, dia uruskan. Bukan tak boleh. Kalau kita letakkan isteri kita bersama dengan mak kita, bapak kita, saudara kita, okey, boleh letak. Kalau dia setuju. Dan hendaklah isteri dia yang mentadbir rumah itu. Dia yang mentadbir. Ini isu yang mesti ditekankan. Hak itu mesti diberi kepada isteri. Di sini orang jaga, tapi di tempat kita kadang-kadang rumah flat, 3 bilik, 3 kelamin duduk kat rumah tu, kongsi toilet yang sama, kongsi dapur yang sama sebagai contoh. Kalau isteri tak mau, dia tak boleh dipaksa tinggal di situ. Dan kalau suami tu, dia tak bersedia untuk provide kepada bini dia rumah yang bini dia manage sendiri, jangan kahwin. Dia tak mampu untuk kahwin. Dia tak mampu. Kalau sekadar untuk kahwin, lepas tu bapak dia nak kena belah bini dia, bagi makan, bagi minum, bayar bil, hang jangan kahwin. So bapak kahwin. Bapak dia boleh belah. Dia tak boleh kahwin. Dia tak mampu. Banyak juga isu orang PJJ kan, duduk jauh. Kalau ada keperluan kerja nak duduk jauh, okey, terpulang masing-masing. Tapi kalau atas suami itu sendiri, dia tak mampu nak sediakan rumah kat bini dia, tak apalah, awal-awal kahwin kita duduk rumah masing-masing dulu. Tak boleh, hang tak mampu. Dia mesti bagi kepada isteri dia. Ini satu, tempat tinggal kepada isteri. Sebab antara perkara penting juga yang sering ramai orang terlepas pandang, tanggungjawab isteri itu adalah dia perlu berkhidmat kepada suami dia. Betul, dia perlu berkhidmat kepada suami dia, dan dia perlu membesarkan anak-anak dia. Itu tanggungjawab dia, membesarkan anak-anak dia. Sebab itu Nabi SAW bila tekankan tentang ketaatan kepada ibu dahulu, kepada siapa nak buat baik, mak dulu. Sebab menunjukkan hubungan yang rapat mak dengan anak. Mak yang jaga anak, mak yang besarkan anak. Tapi selain daripada suami dan anak-anak, itu bukan tanggungjawab dia. Kita boleh cerita motivasi, nak bagi orang sejuk hati, tak apalah, buat baik, nanti Allah Ta'ala balas dengan baik. Tapi kalau cerita tentang tanggungjawab, bukan kerja isteri untuk layan mertua. Itu bukan kerja dia. Kalau dia buat, itu ihsan daripada dia. Ihsan. Baik. Dia dapat pahala di atas ihsan. Tapi kalau dia tak mau buat, dia tak boleh dipaksa untuk buat. Bukan kerja dia. Basuh baju suami dia, ya, kerja dia. Basuh baju anak-anak dia, ya, kerja dia. Basuh baju mertua dan ipar, itu bukan kerja dia. Kalau suami nak minta dia buat, bagi allowance lebih. Okey? Bagi sebagai hadiah kepada dia. Tapi kalau dia tak mau, dia tak boleh dipaksa. Ini di sebalik bila kita cerita tentang dia mesti tinggal di rumah yang dia selesa.
Rumah yang dia selesa itu artinya dia boleh buat keputusan dan tak ada penderaan kepada dia. Dia tak tanggung tanggungjawab yang lebih daripada apa yang sepatut dia je tanggung. Kalau dia buat, Alhamdulillah, ihsan daripada dia. Allah Ta'ala bagi ganjaran, bagi pahala kepada dia. Tapi bukan tanggungjawab dia. Ini satu perkara yang mesti dibetulkan dalam masyarakat. Ramai orang yang apabila tua, apabila melarat, dia dijaga oleh menantu dia. Dia ada anak yang ramai, tapi yang jaga dia, yang uruskan hidup dia adalah menantu dia. Dan kita orang-orang agama apa semua cerita dapat pahala bagus, layan menantu macam layan anak sendiri, macam layan mak sendiri. Okey, yang tu ayat-ayat yang kita bagi kat menantu tu untuk sejukkan hati dia. Tapi dia ada 7-8 anak dia lagi belah tak buat apa-apa. Mana adil? Anak dia sendiri pergi belah tak buat apa-apa, datang melawat sekali sekala kadang-kadang, tapi menantu yang kena jaga dia. Hakikat dia tak. Itu bukan kerja dia. Bukan tanggungjawab seorang isteri. Jadi ini satu apa yang suami perlu bagi kepada isteri. Dia kena bagi rumah yang isteri dia berasa selesa di rumah itu. Kalau isteri dia nak untuk berkhidmat kepada keseluruhan keluarga suami, dia nak masak untuk semua orang termasuk mertua dan ipar dia, ahlan wa sahlan. Dia boleh buat, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak mau buat, dia tak boleh dipaksa dan dia tak kurang apa-apa pun. Sebab itu bukan tanggungjawab dia, bukan tuntutan agama ke atas dia. Itu yang suami kena bagi, yang pertama. Dan yang kedua, antara perkara yang suami kena beri juga bila kita sebut tentang nafkah adalah nafkah ni bukan untuk perkongsian. Dia bukan untuk dikongsi bersama. Suami dia kena bagi kepada isteri nafkah. Makanan suami kena bagi kepada isteri. Dia kena bagi benda yang cukup untuk isteri dia makan, masak dan makan. Pakaian cukup untuk isteri dia pakai. Melainkan kalau isteri tu bersetuju yang dia tak mau terima sebahagian daripada hak. Sebahagian daripada hak yang dia patut terima, dia tak mau terima. Dia tolak. Ya, itu okey kalau dia bersetuju. Berlaku juga apabila dalam sebahagian perkahwinan orang ketika akad perkahwinan, para ulama bahaskan, ada sebahagian orang mereka letak syarat-syarat tambahan. Syarat tambahan ketika akad perkahwinan. Kita letak lafaz ta'liq, tapi sebahagiannya boleh diletak tambahan-tambahan lain kalau dipersetujui.